perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakyat ni macam misi dengan kuku. Saya rasa sesuatu yang tidak boleh dibuat-buat, sesuatu yang semula jadi. Pasal Datuk Seri Anwar ni, walaupun beliau lahir daripada keluarga yang elit, tetapi beliau bersama rakyat daripada zaman muda, zaman universiti sampai perjalanan politik pun. Dia duduk dalam penjara, tak pernah ada orang yang macam tu. Jadi dia merasai kesusahan rakyat ini betul-betul daripada pengalaman dia luar biasa. Kita nak tanya, berapa orang rakyat kena penjara, diseksa dalam penjara? Dah, beliau telah merasai. Jadi berdasarkan kepada itu, maka keprihatinan yang ditunjukkan kepada rakyat juga luar biasa. Dengan pengumuman hak baru ni, ada beberapa perkara yang diberi kepada rakyat. Yang pertama adalah sumbangan asas rahmah, iaitu SARA, yang diberi kepada hak yang SARA tu akan terima bila? Pada 9 Februari. Tetapi SARA kepada SDR akan terima besok, lusa ni, 9 hari bulan. Yang kedua, hak golongan penerima SDR akan dikreditkan bermula 20 Januari 2026. Jadi duit ni ambil mana? Duit ni hak tak adilah. Dia susun duit kerajaan, duit negara ni, hak subsidi tadi dia mai kumpul ke sini, hak subsidi pada orang kaya, kepada warga asing, tak perlu dah. Anwar seorang je berani buat benda tu. Orang lain bercakap derah, buat tak berani. Anwar buat benda tu, hasil penjimatan duit tu mai duduk sini dan beri kepada rakyat orang susah ni. Apa lagi? Apa lagi untuk rakyat? Jualan rahmah madani. Dalam satu don akan dibuat sebanyak 3 kali, mulai daripada 9 Januari. Apa lagi? Yang ni luar biasa. Bagi kat budak-budak sekolah ni. Yang sekarang saya rasa mungkin dah dapat dah. 150 daripada darjah 1 sampai tingkatan 6. Kalau dulu ni dia berhenti sampai SPM tu, sampai tingkatan 5, tapi ni diteruskan sampai ke tingkatan 6. Apa lagi? Peruntukan sekolah. Sekolah agama 200 juta. Hampa kata tak bantu, hampa kata tak Islam, hampa kata ni turun Anwar pasal tidak Islamik ni. Dah Datuk Seri Anwar beri 200 juta. Di samping juga memberi bantuan kepada sekolah Cina dan juga sekolah Tamil. Hampa? Islam itu adalah pelaksanaan. Yang baik itu adalah yang disuruh oleh agama. Hak semua bantuan hak bagi tadi ni. Apatah lagi dalam konteks sekolah agama. Hampa dulu ada satu masa tarik, tak beri. Hak yang cakap, yang kata tadi ni, yang marah Datuk Seri Anwar ni, hari itu hampa tarik. Datuk Seri Anwar bukan saja bagi, tambah dari tahun ke tahun. Jadi sebab tu kepada hampa di luar sana, kepada Gen Y, Gen Z di luar sana, kita nilai semula lah. Kadang-kadang kita ni tidak adil. Melihat Islam ni, kononnya kita melihat dalam konteks sentimen. Kononnya dalam konteks sentimen dan perkauman. Padahal Islam itu sangat luas. Islam itu sangat luas, meliputi semua aspek kehidupan kita. Maka, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar ini juga adalah termasuk dalam suruhan Islam, perkara-perkara yang baik. Tolong orang, tolong rakyat, tolong penjawat awam, melakukan reformasi institusi, semuanya itu adalah yang sepatutnya dilakukan oleh suruhan Islam kita, dan insya-Allah akan banyak lagi di hadapan sana reformasi-reformasi yang akan dibuat oleh Perdana Menteri. Kepada hampa di luar sana, pilihlah yang mana lebih sesuai untuk negara kita, kemajuan negara kita. Terima kasih.